Sekarang kan musim cuti sekolah, jadi bolehlah bawa anak korang mandi kolam. Nak mandi kolam, kalau takut anak tak reti berenang, korang boleh dapatkan Swimwear ni. Aku grab sampai 2 sekali sebab aku ada 2 orang anak. Warna lain-lain lah. Ada warna oranye, warna biru. Dia ada macam-macam saiz. Korang boleh pilih ikut saiz umur anak korang tau. Dia akan jadi bentuk macam ni tau korang. Korang kena isi angin dululah. Sekarang korang nampak kempis, dah isi angin. Mari kita tengok rupa dia. Bukakan dia macam ni. Inilah bentuk dia bila dah pump. Korang pump dekat sini dan kat sini. Korang pump ketiga-tiga tu, dah boleh sarungkan kat anak korang. Dia ada 2 buckle tau untuk keselamatan lah. Make sure korang ketatkan kat bahagian buckle ni bila anak korang dah pakai. Jadi jaket macam ni, dia selamat lah kalau dia mandi kolam ke, mandi laut ke. At least ada protection. Korang nak grab, dia tekan dekat beg kuning.